Syaitan ada kat semua orang, termasuk aku, tapi syaitan tak boleh kacau, tak boleh ganggu aku. Dia duduk bodoh macam tu lah. Jadi kerana itu banyak riwayat tentang syaitan. Yang bersama dengan kita ada syaitan jenis gemuk, ada syaitan yang jenis kurus. Yang kurus itu tak boleh nak kacau kita. Dan masuk rumah bismillah, makan minum bismillah, tidur bismillah. Tak ada peluang, tak ada macam masuk. Itu nak ambil kesempatan atas diri kita. Tapi yang syaitan gemuk, yang tak sebut langsung nama Allah, akhirnya lemah dia, syaitan dia kuat. Yang sepatutnya kita kuat, syaitan kita lemah. Baik tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Syaitan dia bisik lagi kat kita supaya apa dia? Supaya kita tidak boleh menerima dengan adanya kebangkitan kubur. Syaitan kata apa dia? Kalau betul dah hang mati tu kira habis padang macam tu ya. Kira tak ada apa dah akan berlaku lepas pada hang mati.